Jadi, kenapa kita semua kena ambil peduli pasal satu dokumen perundangan yang dah lama Kenapa ni? penting? Apa Kenapa? kena dengan kita hari ni? Petikan ni, dia merumuskan segalanya dari sudut pandang insan. Dia tunjukkan kaitan terus antara syarat keuangan yang tak tertunai dengan cabaran-cabaran sebenar dalam pembangunan dan infrastruktur yang dihadapi rakyat di sana. Jadi, apa kesimpulan kita? Pertama, kita dah tahu yang Malaysia ni ditubuhkan sebagai satu perkongsian. Ini lebih bagus dengan dari jaminan buku dan sejarah, rutin. guys, kalau Kedua, menurut saya. Kita dah faham pasal janji kewangan kepada Sabah dan macam mana rantaian janji tu boleh terputus. Pada akhirnya, Hello, Assalamualaikum. Apa kabar, guys? Selamat bergabung kembali. Selamat datang kembali ke BDT Crew. Saya BDT dari BDT Crew akan menemani kawan-kawan dalam episod hari ini nih. Nah, ramai yang pernah dengar dan selalulah dengar tentang ME63. Apa sebenarnya penuh daripada ME63 ini? ME63 ini adalah Perjanjian Malaysia 1963. Jadi saya rasa masyarakat di Sabah dan Sarawak wajib tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang Perjanjian Malaysia 1963 ini. Jadi hari ini, di kesempatan ini kita akan menonton satu video tentang pemahaman tentang Perjanjian ME63 ini. Jadi moga video yang saya bawakan ini mengedukasi, memberikan maklumat dan memberikan satu pandangan yang baru buat semua yang menonton. Jangan lupa guys bergabung sama channel ini, klik like, komen sama share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sama video-video yang bakal saya react. Tanpa buang-buang waktu, mari sama-sama kita menonton guys video ini. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya Malaysia ni terbentuk? Nah, macam mana Malaysia terbentuk? Dengan satu dokumen, satu perjanjian. Dan dalam perjanjian tu, ada satu janji. Janji yang walaupun dah 60 tahun, sampai sekarang ni masih jadi bualan hangat. Jom, kita janji yang sama-sama belum kenapa. ditunaikan guys. Ada satu sumber ni kan, dia guna satu analogi yang menarik sangat. Dia Hadiah kata perkahwinan. jaminan keuangan dalam perlembagaan tu ibarat hadiah kahwin yang tak pernah dibuka. Kan? Buat kita tertanya-tanya, Masih apa terbungkus. sebenarnya dalam hadiah ni? Dan kenapa pula ia masih berbalut elok lepas berpuluh-puluh tahun? Masuk akal? Ini membawa kita kepada soalan utamanya. Apa benda sebenarnya janji 40% ni? Datang dari mana? Dan kenapa? Selepas 6 dekad, ia masih boleh cetuskan perdebatan yang panas macam ni? Inilah misteri yang akan kita rungkai. Okey, untuk kita betul-betul faham cerita ni, kita akan mulakan satu perjalanan. Mula-mula, kita tengok realiti di Sabah hari ni. Lepas tu, kita undur balik ke tahun 1963, kita bedah siasat dokumen asal tu. Dan akhir sekali, kita sambungkan semua titik-titik ni untuk tengok macam mana cerita lama ni masih lagi memberi kesan kepada kita semua sekarang. Jom kita mula dengan apa Hadiah yang berlaku 60 di Sabah. tahun. Bila kita dengar orang cakap pasal jalan raya yang macam permukaan bulan, itu bukan sekadar perumpamaan tau. Ia realiti harian untuk ramai orang kat sana. Ada satu Setuju. rasa kecewa yang mendalam, rasa macam janji-janji asas masa pembentukan Malaysia dulu tak tertunai. Dan benda ni dia bagi kesan yang sangat nyata pada kehidupan seharian dan pembangunan di sana. Jadi, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Okey, jom kita jadi macam detektif sejarah saja. Rangka Kita tindakan. kembali ke tempat kejadian, iaitu Perjanjian Malaysia 1963. Kita periksa semua bukti yang ada untuk tengok apa sebenarnya yang dah dipersetujui masa negara kita diasaskan dulu. Ini satu poin yang sangat-sangat penting. Malaysia bukan dibentuk dengan cara persekutuan tanah Melayu tu jadi lebih besar. Tak. Sebaliknya, ia adalah pembentukan sebuah negara yang baru sama sekali. Ia dibina Pembentukan atas negara perkongsian antara baru rakan-rakan guys. kongsi yang berbeza, Persekutuan Tanah Melayu, negeri-negeri Borneo dan juga Singapura. Ingat, ia perkongsian bukan pengambilan alihan. Dan perkongsian ni, dia datang dengan syarat-syaratnya, bukan perjanjian kosong. Dalam Perjanjian Malaysia 1963 tu, ada dirangka dengan teliti beberapa perlindungan khas untuk pastikan kedudukan unik Sabah dan Sarawak ni dihormati dalam negara kita yang baharu. Teras perjanjian tu ada kat sini. Negeri-negeri Borneo ni bukan sekadar sertai sebuah kelab yang sedia ada, tapi mereka masuk dengan satu set peraturan yang berbeza yang bagi mereka tahap autonomi yang lebih tinggi. Dan inilah yang paling penting untuk dapatkan persetujuan mereka untuk sama-sama membentuk Malaysia. Perlindungan ni bukan sekadar ayat-ayat atas kertas tau. Ia menyentuh isu-isu teras macam identiti, cara kita berkerajaan dan hak-hak asasi. Cuba bayangkan, kuasa untuk kawal imigrasi dan penggunaan bahasa. Ini semua benda-benda besar dan perjanjian Benda-benda ni besar, pastikan guys. negeri-negeri Borneo ada kuasa otonomi ke atasnya. Okey, Janji 40%.
Nah, untuk sampai di sini, untuk setakat ini kita sudah paham guys kan apa sebenarnya perjanjian MM63 ini. Satu ideologi yang bagus untuk disamakan dengan hadiah perkahwinan yang dibungkus rapi tidak pernah dibuka. Ini satu ideologi yang cukup bagus untuk disamakan dengan perjanjian ini guys. Dan janji 40% ini yang menjadi tuntutan Sabah dan Sarawak dari dulu sehingga sekarang guys. Jadi sampai di sini apakah kawan-kawan sudah punya pahaman sendiri atau kalian ada pendapat sendiri tentang kewujudan atau wujudnya Malaysia ini? Jadi ini satu topik yang bagus untuk kita bahaskan di bulan kemerdekaan ini guys. Sekarang, jom kita masuk ke bahagian yang paling hangat diperdebatkan dalam perjanjian ini, iaitu bab duit, aturan kewangan yang spesifik untuk Sabah. Perjanjian ini dengan jelas menyatakan satu geran khas untuk Tidak salah Sabah. saya, Sarawak pun sama Jumlahnya mah. bersamaan dengan 2/5 atau senang cerita 40% daripada hasil-hasil tertentu yang kerajaan persekutuan kutip di negeri itu. Okey, yang ni kena dengar betul-betul sebab ramai yang salah faham. Angka 40% ni bukan daripada keseluruhan kekayaan negara Malaysia. Bayangkan macam ni. Ia adalah 40% daripada hasil yang kerajaan persekutuan kutip dari dalam Sabah sendiri. Jadi, ia sebenarnya satu bentuk perkongsian semula hasil yang dijana secara tempatan. Faham kan? Persoalannya sekarang, macam mana Dari satu perjanjian fasal yang nampak kepertikaian. jelas dalam dokumen tahun 1963 boleh jadi satu pertikaian yang besar 60 tahun kemudian? Apa yang dah jadi? 1959, Garis masa ini 1974. tunjukkan segalanya. Dalam perjanjian ni, ada satu safety net di bawah perkara 112D. Ia kata kena ada kajian semula kewangan secara berkala. Tujuannya untuk pastikan jumlah geran tu sentiasa adil dan relevan. Tapi, lepas kajian semula yang pertama dan satu-satunya pada tahun 1969, ia tak pernah dibuat lagi. Rantaian tu terputus kat situ. Dan bila rantaian tu putus, apa akibatnya? Ia bermakna jumlah geran tu seolah-olah beku pada nilai lama. Walaupun hasil yang dikutip dari Sabah makin tahun makin banyak, jumlah yang dipulangkan tak begitu. ikut naik sekali. Jadi lama-kelamaan, jurang antara apa yang patut dibayar dengan apa yang sebenarnya dibayar tu jadi makin besar. Jadi lagi ada kata ataupun ada pendapat ideologi yang Semenanjung itu kena lebih superior. Padahal semua hasil daripada Sabah dan Sarawak itu diambil dan tidak dikembalikan 40% yang seharusnya yang sepatutnya adalah milik Sabah dan Sarawak daripada hasil tanah Sabah dan Sarawak ini sendiri, tapi tidak dipulangkan. Bahkan merasa superior ataupun ada beberapa tomahan. Kita boleh baca di ruang komentar sendiri, di ruang kolom komentar. Banyak yang berkomentar orang Semenanjung yang pandang rendah sama Sabah Sarawak. Padahal setiap yang mereka rasakan di sana adalah hasil daripada Sabah dan Sarawak yang tidak dikembalikan kepada Sabah dan Sarawak guys. Nah, cuba pikir ini daripada sudut yang seperti ini guys. Jadi inilah kenapa di Sabah dan Sarawak ini selalu memperjuangkan hak MN63 ini, hak 40% yang seharusnya kita punya guys. Jadi apa pendapat kalian tentang ini sampai di sini dulu? Coba komen apa pandangan kalian tentang ini guys. Jadi, kenapa kita semua kena ambil peduli pasal satu dokumen perundangan yang dah lama Kenapa ni? penting? Apa Kenapa? kena dengan kita hari ni? Petikan ni, dia merumuskan segalanya dari sudut pandang insan. Ia tunjukkan kaitan terus antara syarat keuangan yang tak tertunai dengan cabaran-cabaran sebenar dalam pembangunan dan infrastruktur yang dihadapi rakyat di sana. Jadi, apa kesimpulan kita? Pertama, kita dah tahu yang Malaysia ni ditubuhkan sebagai satu Ini perkongsian lebih dengan bagus dari jaminan-jaminan buku yang sejarah unik. guys kalau Kedua, menurut saya. kita dah faham pasal janji kewangan kepada Sabah dan macam mana rantaian janji tu boleh terputus. Pada akhirnya, semuanya bukan tentang duit semata-mata. Ia tentang kepercayaan, tentang menghormati perjanjian yang menyatukan kita sebagai sebuah negara. Seluruh isu ni sebenarnya membawa kita kepada satu soalan yang lebih besar. Bagaimana negara Soalan ini kekal? bukan hanya untuk Sabah atau tentang dokumen lama. Ia adalah soalan tentang sifat sesebuah janji, tentang amanah dan tentang siapa kita sebenarnya sebagai sebuah negara bangsa. Okay guys, jadi demikian video yang baru kita menonton bersama. Jadi satu video yang cukup bagus kalau menurut saya, lebih bagus dari buku sejarah yang pernah saya belajar. Sebab dia ringkas, senang difahami dan bagi saya dia punya isi itu cukup padat dan bagus guys.
Jadi itulah kenapa perjanjian MA63 ini wajib kita sebagai Sabahan dan Sarawakian untuk paham dan mengerti apa sebenarnya tuntutan. Kita bukan bising mau huha-huha sana mau duit saja, tapi untuk menghargai perjanjian, untuk kita dapat semua hak yang kita ada ataupun kita punya guys. Tapi sayang sekali masih lagi dalam perbincangan sampai hari ini guys, tidak dapat diputuskan untuk dikembalikan. Nah, jadi itulah sebab kenapa banyak yang demand sama 40% ini, dan ini adalah model PRU guys, model politik PRU yang sering kita dengar guys. Jadi cobalah jadi masyarakat ataupun individu yang beredukasi, mulai daripada video ini coba faham dulu situasi baru kita bersuara guys. Moga-moga video yang seperti ini, tujuan saya ini untuk mengedukasi dan menyebarkan maklumat. Semoga semua terinspirasi, mengedukasi, dan yang paling penting ada kalian dapat info positif daripada di sini. Coba komen apa yang kalian dapat dan komen juga pendapat kamu guys. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum people. Jumpa lagi.